Borak Ramadan. Okey, assalamualaikum. Selamat kembali ke Borak Ramadan. Okey, terima kasih kerana stay sampai ke episod kali ini. Dan hari ini kita ada bersama tetamu istimewa. Dua jejaka. Tak, satu jejaka dan satu bunga. Kali ini kita nak tanya pendapat mereka ni berkaitan dengan Ramadan. Okey, sebelum tu kita terangkanlah game ni terlebih dahulu, yang mana bila saya bagi soalan mereka akan tulis dekat whiteboard dan awak perlu tunjuk kamera macam ni, kamera awak di sana. Okey, kamera awak di sana. Ini buat kamera kan. Sebelum kita teruskan, kita perkenalan dulu kita punya guest hari ni. Kita mulakan dengan James. Sana je. Boleh sana. Okay. Hai, nama saya James Janting dan saya merupakan mengambil kos TESOL degree SEM 4 sekarang. Saya cakap dia TESOL. TESOL. Kita. Kalau nama saya Sharmini. Saya ambil kos pendidikan Early Childhood in Bachelor. Sekarang saya SEM 5. Okey. Ya, dulu nak tanya Jumini dengan cerita awak kena scam datang sini. Ya, betul. Kenapa? Dia kata apa? Dia kata nak ambil video je, tapi tak tahu saya tiba-tiba duduk sini. Okey, kita borak belakang kamera. Okey. Hari ni kita borak pasal Ramadan lah. Jadi saya nak tahu pendapat awak, apa yang awak buat pada bulan Ramadan. Boleh? Tapi dulu boleh lah. Okey. Soalan pertama. Jangan last attention sangat. Relax. Relax. Soalan pertama. Awak dulu pernah puasa tak? Dan kalau pernah, berapa hari untuk bulan Ramadan tu? Okay, macam awak je, kawan-kawan awak yang Muslim untuk berpuasa, berapa hari awak tahan? Ni kira total sebulan tu ke? Sebulan tu. Sebulan tu lah. Tak apalah. Tulis. Kena tulis. Tulis tu nanti kena tunjuk kat kamera. Laju diorang tulis tu. Cantik tulisan diorang. Episod lepas tulisan cantik juga. Kita tak. Okey, kita mulakan dengan Syamini terlebih dahulu. Boleh tunjuk kat kamera jawapan awak? 3 to 7 days. 3 to 7 days. Kuat. Kata nampak agak. So, macam mana awak manage untuk bertahan di 7 hari tu? Bila kira macam awak mula pada awal Ramadan ke, tengah-tengah ke, dekat habis? Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Dia sekali dengan kawan awak lah. Ya, betul. Okay, menarik. Okay, James? Pernah sama 14 hari. 2 minggu. So, macam biasa, bila start tu? Satu tengah ke, awal-awal ke, akhir ke? Sebenarnya startnya 14 hari tu, sebenarnya 14 hari tu adalah 2 minggu terakhir bulan puasa Kristian sebenarnya. Sebab lebih kurang je puasa Ramadan dengan puasa Kristian macam tu lah. So alalang macam the first day tu macam baru start. Apa orang kata tu Ramadan untuk kawan James yang Muslim, macam James ikut diorang lah. Diorang pun macam jomlah sahur sama-sama. Jomlah. Kira-kira kalau Kristian puasa macam ada sahur buka juga ke? Dia ikutlah. Dia ikut kesesuaian individu Kristian tersebut lah. Macam nak ikut sahur buka pukul berapa boleh je. Tapi tahu tak panggil sahur lah. Kita orang macam panggil dia macam early dawn punya tu lah. Adalah semayang dia macam tu. Begitulah. Jadi macam podcast yang buat kali ni kan. Tapi yang betul ni, yang betul perkongsi ilmu. Kita sambil kita main game, kita belajar ilmu baru. Okey, soalan kedua. Boleh padam? Dia sebab kali ni saya memang tak prepare soalan. Saya tu direct di otak saya je. Jadi memang diorang kena ready kalau soalan saya pelik-pelik. Okey, soalan kedua. Awak berdua mesti pernah pergi bazar kan? Nah, kenapa favorite awak kat bazar tu? Tulis satu je. Kau ingat kau puasa je boleh pergi? Tempat aku kan. Dan kau dulu kan kau tahu cerita sikit. Tempat aku kan, kalau pergi bazar kadang bukan orang Muslim je, orang Muslim pun ramai. Tu kadang macam
Aku tak rasa pergi bazar, rasa macam pergi pasar malam. The vibe tu best. Di sampai tahap rasa macam kadang hampir terminum air tapi positif. Ada lagu macam tu. Janganlah percaya. Tolong jangan percaya. Okay. Tadi kita mulakan game, kita mulakan macam ini dulu. Betul juga. Apa yang awak paling suka bulan-bulan puasa? Kuih dengan cendol. Apa? Kuih dengan Cendol. Ya, kuih apa tu? Ke Kuih. kuih jamu ni? Barang macam donat. Lepas tu ada satu kuih tu, dia tak tahu nama dia apa. Atas tu warna putih, bawah tu warna hijau. pelita. Pelita. Oh, pelita tu yang favourite ramai orang tu. Nak kata pelita zaman dulu zaman sekarang lain tau. Kalau macam dari zaman dulu punya kan, yang orang kampung buat, rasa dia tak rasa manis siruan. Kalau sekarang ni rasa macam hijau dia pun macam dah warna lain sikit. Dulu hijau pekat, santan tu lagi ngam. Cakap panjang-panjang buat saya lapar. Jadi apa pula game? Jawapan ni. Kalau James, Nasi ke Wednesday? nasi Nasi kerabu. Apa yang unik nasi kerabu? yang uniknya nasi kerabu ni sebab bila James tengok colour warna biru, dia macam okay, dia biru. So James belilah. Tahu tak dia kenapa warna biru tu? Lupalah, ada kawan James bagi tahu dia macam ada satu bunga something from macam Kelantan tak silap kan, atau tahu negeri mana, dia kata ada bunga something ni dia yang membuatkan nasi tu biru. Bunga tu kata apa? Herbal kan. One of herbal lah. Sebenarnya bunga tu juga jadi apa saya pernah baca tu kalau betul tak, bunga tu biru kalau campur dalam air and tambah paras lemon, dia boleh jadi ubat untuk macam kalau kita ada masalah anxious yang tinggi ke apa, boleh try minum sebab dia akan bantu kita punya masalah dalaman. Macam random tapi best lah. Okay, nasi kerabu apa? Nasi kerabu selalunya Ayam ke daging? ayam lah, yang biasa lah James selalu ambil macam tu. Kambing tak makan? Kami tak makan sangat sebab kambing James bukan mahal, James ada macam allergic macam tu. Dia kalau James makan kambing macam James demam. Sebab tu macam tak silap je masa raya tahun lepas yang UPTM ada buat event raya tu, James kadang-kadang bagi kambing tu kawan James je. So siapa nak kambing lebih ikut lagi. Nanti kita raya memang hari sebelah James lah, jangan tanya kenapa. Okay, boleh padam soalan tu. Cendol betul tak? Cendol ada dua jenis. Satu cendol yang ada ais, satu air cendol dia masa tu. Ada ais. Ada ais tu. Macam setengah macam saya tak suka ais. Saya suka air cendol tu. Dia tak suka kalau ABC lah, cendol lah, jangan gabungkan. Okey, soalan yang seterusnya. Saya tanya banyak soalan, masa tu pilih soalan. Jadi soalan seterusnya ni nak tanya, pernah follow member sahur awal tak? Dia macam tak tidur sampai sahur. Sebab setengah macam Rick, orang gaming sampai pagi. Dululah zaman muda lah, sekarang muda lagi. Dia macam dia stay sampai pukul daripada 12:30 malam tu, tong main game sampai tu 5:30 tu, nak dekat azan tu baru kita makan-makan tu KO. Bangun-bangun subuh, solat subuh, baru tidur balik ke Johor tidur. Tak cerita pun tak. Jangan percaya tu. Okey, kita mula dengan Syahrini tu. Tak pernah. Tak pernah? Dia macam tidur tengah awal lah. Okay, kau boleh try tahun ni. Okay. Jangan tidur, main game. Okay. Borak macam tak assignment kan? Okay, kalau James? Pernah sebab masa tu lepak luar. Sebab rasa macam lepak luar faham? Lepak dengan siapa tu? Dia mana ni? Masa tu diploma lah masa tu. Geng diploma lah. Oh, ni kan kata geng Asia bukan? Bukan. Dengan geng diploma lah masa tu. Kita orang pergi mana tah? Kita orang pergi Yang lain tu puasa rasanya? yang sebab James seorang je non-mus itu. Semua Muslim. So macam alang-alang kita orang sebab esoknya tak ada kelas satu hari masa tu, tak silap masa tu. Betul-betul memang tak ada kelas langsung satu hari tu. Kita orang pergi decide macam jomlah lepak luar, macam bosan pula duduk rumah semua. So kita orang pergi puasa lah. Betul. Kita orang puasa semua. Ada terus orang macam alang-alang tu kadang masa tu tak perasan langsung, masa jam tu dah pukul nak dekat dengan sahur kiranya. Diorang cakap masa tu macam jomlah sahur alang-alang macam okey lah. Lepas tu James pun ikut macam tu. Okay, nice.
kira awak berdua pernah sahur lah, pernah rasa sahur tu apa. Jadi soalan saya, kalau awak berdua pernah makan kurma, apa jenama kurma awak pernah makan? Kalau awak ingat. Perlulah jangan Yusof Tayyub. Kalau awak ingat lah jenama kurma awak pernah beli. Okay lah, kalau susah sangat bagi tahu pernah ke tak. Kesian. Aku dah agak ajib ni. Okay, boleh tunjuk. Satu tunjuk serentak kot. 1, 2, 3. Dua-dua Yusof Tayyub datang. Betul lah Yusof Tayyub. Memang beli dalam lain. Betul. So memang masa tu semua beli. Memang sekotak Yusof Tayyub. Sebab yang tu famous. Kalau Yusof Tayyub korang beli rasa ada kurma tahu ada yang berjenis kan. Ada yang keras, lembut, manis, kurang manis. Yusof Tayyub korang pernah makan ni macam mana? Dia lembut, lepas tu manis pun okey lah, tak manis sangat. Kalau James sama lah. James punya pun sama, cuma dia kurang manis macam tu lah. Sebab kalau pendapat Rik lah. Kalau Rik ni pendapat kalau bukan mula puasa pun suka juga kadang cari kurma. Sebab betapa nak jimat. Okay, ni untuk student. Siapa yang habis bulan puasa ni nak jimat, kau makan kurma je. 3 hari sehari, minum susu, kau kenyang satu hari. Ni jauh lah. Tapi itulah orang kata, kalau cari, dia tak percaya Yusof Tayyub. Mahal tu. Air je korang. Air je korang. Tapi Rik akan pergi kedai cari yang nampak macam kering-kering sikit tau. Sebab kalau Rik cari yang basah-basah, yang nampak macam lembut kan, besar kan, lepas tu manis tau. Jadi, yelah. Dan korang boleh komen, korang suka jenama apa. Jadi dah berapa soalan dah tanya? 4. Dah dia nak korang fokus ke tak? Okey, soalan seterusnya. Apa lagi nak tanya korang ni? Apa lagi nak tanya korang ni? Okey lah, apa peristiwa yang paling korang ingat lah time bulan puasa dengan member korang? Atau bukan member yang dekat komuniti korang, dekat kawasan rumahan ke, dekat kampung ke, macam mana? Jangan tension sangat muka tu. Relax je lah. Ini, sabar. Dia tak marah pun. Bukan tengah fikir. Tengah fikir. Apa yang korang rasa macam benda ni aku nak sebab ada benda ni aku suka bulan puasa. Sebab benda ni aku suka bulan puasa. Okey. Mesti korang terfikir kenapa gelak kan? Sebab aku dah lupa soalan aku tadi sebenarnya. Tapi jawapan dia orang tu aku ingat balik soalan aku apa. Tapi aku baca balik kalau benda apa yang Rik suka pada bulan puasa ni. Sebab itu je rasa tenang. Pada bulan lain ada tenang dia. Tapi bulan puasa ni tenang dia lain tau. Dia macam bila kau buat dosa, buat salah kan, hari ni kau dapat tahu itu bukan syaitan, itu kau. Jadi pada bulan puasa juga kau ada masa untuk kau improve diri kau jadi lebih baik. Dan masa tu juga kau, bila kau nak berubah dengan senang. Kita macam kita kadang masa kita lambatkan solat kan. Bulan puasa masa macam masa try solat awal lah. Nak solat awal. Jadi ke James dulu tadi. Soalan tadi. Kenapa bulan puasa? Tunjuk. Puasa ramai-ramai, saya yang masak. James pada masak. Nanti majlis raya ni suruh James masak rendang ayam. Ada masak rendang? Dia tak ada masak rendang, tapi Jin boleh belajar. Tapi itu untuk yang buka puasa ramai ni, diorang request lah. Masa tu Jin belajar sendiri lah menu tu. Ayam masak lemak cili api apa tak macam tu. Jadi siapa dah request James masak rendang, boleh contact James. Boleh request kat James. Tak pandai masak rendang. Family pandai ya, James je tak pandai macam tu. Boleh belajar. Okey, Syahrini. Saya dapat ampau. Itu time puasa ke raya? Time puasa tak dapat dah. Awak dapat time puasa? Saya
tak berapa hari lah sambut puasa masa raya tu saya pergilah rumah kawan ke Macam tanya puasa ke tak puasa abang kau. Okey, menarik. Ada saya nak. Tak apa. Aku memang nak claim yang gym. Okey. Apa orang kata apa? Tadi apa peristiwa yang kau minat kan? Apa lagi masa kan itu juga untuk episod kali ni. Kalau korang ada soalan lagi kan, korang komen kat bawah, nanti aku suruh Syamini dengan Jim reply. Habislah korang. Okay, sebab panjang sangat ni episod kali ni. Kita nak pendek je sebab mesti ramai nak prepare untuk beribadah lah bulan puasa ni. So kita jumpa episod akan datang. Bye bye. Bye bye.